hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari ini sangat bermakna kerana ia adalah hari jadi rusa. Seronoknya! Kawan-kawan seronok menerima jemputan rusa. Tidak sabar mereka mahu memeriahkan majlis itu nanti. Tapi harimau langsung tidak menghargai jemputan rusa. Tengoklah betapa ego dan sombongnya dia. Ish. Kasihan rusa. Kecil hati dia. Petang itu di rumah rusa. Harimau dah datang. Geng buaya. Ingatkan harimau tadi. Silalah masuk. Mari kita bergembira. Binata. Pakaian beragam. Potong kek. Dan buka hadiah. Wah, besarnya hadiah daripada geng buaya. Dan hadiahnya ialah kemeja ti saya sayang buaya. Malam menjelma, rusa pun berkemas. Terdapat sisa makanan, lalu rusa membuangnya di luar. Keesokan harinya, ketika rusa mahu membuang sampah di luar, tiba-tiba dia terkejut. Kelihatan harimau terlena setelah memakan sisa makanan yang dibuangnya malam tadi. Lapar rupanya. Tapi, kenapalah ego sangat tak nak datang semalam? Harimau.